Kan? Jangan. Kepada rider-rider yang nak pergi RZ member 840 dekat Kuala Terengganu pada 31 Ogos ni, tolonglah geng, pakai helmet yang proper sikit. Korang janganlah pakai helmet steng ni geng. Lagi helmet apa tu, helmet MS. Kan? Jangan. Aku bukan nak perkotak-katikkan korang. Korang ada duit tapi korang sengaja tak nak. Kalau korang tak mampu nak pakai helmet Jepun yang mahal tu, ni helmet dia, KYT TTRZ 3 Nation, bendera Malaysia lagi. Cantik design dia, nampak? No bike, no life, signature belakang dia. Okay, ni lubang angin semua function bukan tipu punya. Double visor dia bagi. LPT malam gelap geng, bukan saja gelap, keras. Okay, kalau malam pakai yang jenis ni. Okay, kalau siang dekat tapak event tu kan panas Terengganu. Ni visor dia ni boleh buka tutup belah dalam ni. Adalah sunset sikit, tak adalah silau mata korang tu. Nampak? Finishing dia punya padding, tali dia sedap, selesa pakai. Okay, helmet ni mesra juga untuk orang yang pakai kacamata macam aku ni. Kalau korang tak pakai kacamata, lagilah selesa.